Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 8 akan membentangkan tajuk Strategi Penghasilan Media. Media menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud alat atau perantara dalam komunikasi ataupun dalam perhubungan. Manakala pembelajaran bermaksud proses menuntut ilmu. Maka media dalam pembelajaran bermaksud sebuah proses untuk kita menyampaikan ilmu melalui alat perantara. Dan media yang kita maksudkan hari ini adalah pelbagai jenis media yang akan anda ketahui selepas ini. Maka mari sama-sama kita tahu apa itu tujuan penggunaan media dalam pembelajaran. Tujuan media kita ringkaskan kepada RM4K. R pertama bermaksud relevan. Ia relevan dengan perkembangan dunia pada hari ini. Kerana sekarang kita lebih kepada teknologi kan? Seterusnya M4, iaitu yang pertama M memudahkan. Ia akan memudahkan kerja guru tanpa guru perlu panjang lebar mencari, orang kata menerangkan kepada murid. Kebetulan murid pun ada banyak gaya belajar, ada visual, audio, ada juga kinestetik. So semua tu kita gabungkan di dalam satu bahan. Kemudian ia dapat meningkatkan prestasi murid kerana murid akan lebih faham. Malah ia dapat menarik perhatian murid untuk belajar di dalam kelas. Dan yang paling penting, dapat menjimatkan masa dan juga tenaga guru. Maka ini semua akan membentuk kepada kita nak menarik perhatian mereka ataupun konsentrasi mereka di dalam kelas. Seterusnya kita beralih kepada proses penyediaan media. Bagi memudahkan semua, saya ringkaskan penyediaan MP media pembelajaran menjadi Cik Osman ajak kita try resepi sup petola. C. Cetuskan idea di mana guru perlulah mencari ataupun menjana satu pendekatan yang lebih menarik untuk menarik perhatian murid. Jadi perkara tu kita nak pastikan idea kita tu fresh, idea kita tu adalah idea yang menarik supaya murid-murid lebih tertarik. Seterusnya, nyatakan objektif. Pastikan objektif yang kita tetapkan mestilah objektif yang boleh diukur agar mudah untuk kita mentaksir murid dalam kelas nanti. Seterusnya, ajak. A ni bermaksud analisis pelajar, yang mana guru kita akan tahu kecenderungan murid kita. Murid kita ni lebih kepada gaya yang mana, gaya apa yang mereka suka. Maka kita perlulah pastikan bahan kita selari dengan minat murid itu sendiri. Seterusnya adalah kumpul dan juga menyusun bahan. Jadi dalam menghasilkan sesebuah media, kita tidak boleh hanya bergantung kepada satu sumber sahaja. Kita hendaklah mencari maklumat-maklumat berkaitan dengan, orang kata, lebih banyak sumber yang sahih, lebih baiklah penyampaian kita. Maka bila kita dah ada sumber yang banyak, kita hendaklah menyusun semula konten yang hendak kita sampaikan. Janganlah bagi dia bercampur aduk. Biarlah dia tersusun sistematik supaya murid-murid akan lebih mudah memahami apa yang hendak guru sampaikan. Kemudian guru perlulah menukarkan idea kepada bentuk visual, kerana daripada bentuk, orang kata, draft yang telah kita lakukan sebentar tadi, bentuk visual yang hendak diterjemahkan tu hendaklah sesuai dengan apa yang telah kita karangkan sebentar tadi, kita telah draftkan. Contohnya pemilihan idea menarik oleh pihak Iran bagi menyampaikan apa mesej yang sedang berlaku kepada audiens, kepada orang ramai. Mereka menggunakan visual Lego dan juga kartun anime. Ini bukan sahaja menarik minat orang kanak-kanak, malah ia menarik minat semua target audiensnya untuk memastikan semua pihak faham apa mesej sebenar yang hendak mereka sampaikan. Walaupun melalui cara sebegini, tapi itulah cara yang mudah difahami dan membuatkan audiens lebih rasa ingin tahu, lebih inquiry-nya lebih tinggi dan tidak mudah, orang kata, tidak mudah bosan untuk mendapatkan ilmu berkenaan perkara tersebut. Seterusnya, kita beralih pula kepada S, iaitu semak. Guru perlulah menyemak kesahihan, ketepatan dan kesesuaian konteks yang hendak dimasukkan di dalam media sebelum kita menyampaikan kepada murid. Maka sebarang, orang kata, bila kita jadi seorang guru ni, kita kena pastikan apa yang hendak kita sampaikan itu adalah tepat, sahih, dan kita tak boleh sewenang-wenangnya menyebarkan sebarang informasi secara membuta tuli. Maka penting untuk guru menyemak
apa yang telah didraftkan dan apa yang telah dihasilkan. Dan pada akhir sekali, kita hendaklah memastikan penghasilan video kita menjadi satu bahan yang mantap yang boleh digunakan oleh guru, bukan saja diri guru itu sendiri, malah untuk murid dan guru-guru lain boleh gunakan. Jadi ia akan menjadi satu bahan yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Seterusnya, saya Nur Aisyah Fazana binti Abdul Latif akan menyambung pembentangan ini dengan menerangkan tentang sifat-sifat media. Baiklah, sifat-sifat media ni ada banyak, tetapi yang saya akan terangkan cuma 6 sahaja, iaitu yang pertama sekali tentang warna. Media yang baik adalah media yang menggunakan warna yang cerah dan kontras seperti warna-warna primer, iaitu warna biru, merah dan kuning. Warna-warna ni kita tahu dari jauh kita dah nampak dah. Jadi warna-warna ni sekaligus dapat mampu menarik perhatian pengguna tersebut. Seterusnya dari segi visual. Visual ni adalah sesuatu yang boleh diperhatikan, di mana contohnya gambar, rajah, carta. Jadi ketiga-tiga elemen ni peranan dia adalah untuk membantu memfokuskan perhatian supaya pembacaan tu lebih terarah. Dan salah satu tips ataupun panduan untuk membina visual yang baik adalah menggunakan prinsip reka bentuk visual seperti model Casper. Melalui pembacaan saya, model Casper ni adalah tentang satu model untuk membangunkan visual yang baik, iaitu C tu mewakili kontras, macam saya katakan dia mesti ada kontra. A, alignment, ada susunan yang baik. S, simplicity, iaitu media yang baik ni dia tak perlu terlampau banyak maklumat dalam sesuatu slide ke ataupun dalam satu bahan. Dia mestilah ada turutan dia supaya pengguna tu dapat membaca dengan lebih fokus lah. P, proximity. E, emphasize. R, repetition. Model ni boleh dijadikan contoh untuk membina visual pengajaran yang baik. Seterusnya kita beralih kepada sifat media yang ketiga, iaitu mudah alih. Media mestilah bersifat mudah alih supaya mudah dijana atau digunakan di mana-mana sahaja. Macam kita tahu media ni dia memang memberi peluang ataupun akses yang menyeluruh dekat mana-mana sahaja kan. Jadi itulah sifat-sifatnya. Seterusnya sifat yang keempat ialah pergerakan. Menurut Ramin Hajian Fard dan Muhammad Firdaus Ramli 2023 menyatakan bentuk dan konsep gerakan yang digunakan bagi menciptakan pemahaman diteliti untuk menunjukkan pendekatan dan kecenderungan formal dan konseptual. Maksudnya, kalau media yang ada pergerakan ni ataupun dia bersifat interaktif ni, dia akan dapat menunjukkan pendekatan yang baik lah. Kiranya dia mampu memberikan pemahaman kepada pengguna tersebut. Kita beralih pada daya suntingan. Daya suntingan ataupun editability penting untuk ubah suai bahasa sedia ada dengan maklumat tepat, bahasa yang jelas dan menarik motivasi murid. Kenapa media ni mesti ada sifat daya suntingan? Sebab mungkin info tu dia dari semasa ke semasa akan berubah. Jadi sebab itulah pentingnya ada daya suntingan dalam media yang baik. Baiklah, seterusnya yang keenam iaitu tentang kadar maju pembelajaran pelajar. Peranan media ni macam kita tahu untuk menarik minat, menarik fokus. Jadi mestilah ada kadar maju pembelajaran pelajar tersebut. Media ni yang baik ni mestilah mempunyai kebolehan untuk meningkatkan kefahaman pelajar. Sebab media ni tadi kita ada visual, ada warna, pergerakan, mudah alih. Benda-benda ni bersifat interaktif ataupun multimedia ni bersifat interaktif, jadi perkara-perkara elemen tersebutlah akan membantu meningkatkan kadar maju pembelajaran pelajar. Mari kita beralih pada klasifikasi media pengajaran. Ini adalah carta klasifikasi media pengajaran yang telah saya buat, iaitu media pengajaran ini terbagi kepada dua, iaitu media bukan cetak dan juga media cetak. Manakala media cetak ni juga terbagi pada dua lagi, iaitu media tayang dan media bukan tayang. Media tayang ni seperti media tayang kaku dan media tayang gerak. Manakala media bukan tayang ni seperti grafik, gambar kaku, bahan pameran, alat pameran. Media tayang ni
Terbagi pada dua, iaitu media tayang kaku dan media tayang gerak. Media tayang kaku pula contohnya seperti transparansi, iaitu macam projektor yang kita selalu guna tu, slide dan mikrofilm. Manakala media tayang gerak ni seperti filem dan video, CD, DVD dan disket serta komputer. Media tayang gerak ni apa yang kita boleh rumuskan, dia adalah media yang bersifat ada pergerakan macam video, filem. Manakala yang tayang kaku ni macam dia alat tau, alat projektor ni dia statik kan, dia media tayang tu dia bentuk kaku. Begitu. Seterusnya kita beralih kepada media bukan tayang. Media bukan tayang ni dia adalah satu media yang tidak memerlukan alat pemunjuran. Macam kita tak perlukan projektor pun untuk memaparkan media tersebut. Sebaliknya yang kita mudah faham media bukan tayang ni seperti bahan mawujud, iaitu dia boleh disentuh, dilihat. Yang pertama sekali media bukan tayang ni iaitu grafik. Grafik ni seperti poster, lukisan dan carta. Gambar kaku pula seperti gambar foto, kad imbasan, postcard. Gambar kaku ni dia berbentuk 3D ataupun 2D lah kebiasaannya kan. Bahan pameran pula seperti model, diorama, boneka. Bahan pameran ni kita boleh sentuh dia. Kalau media tayang tadi dia adalah kita nampak, kita lihat saja. Tapi bahan pameran ni kita boleh rasa macam boneka kan. Kita boleh pegang dia, kita boleh tahu apa tekstur dia. Dan seterusnya alat pameran seperti papan kapur, papan putih, papan bluetin. Media bukan tayang ni kebiasaannya digunakan sebab dia adalah kosnya rendah. Jadi kita buat tu menggunakan bahan terpakai, macam poster, lukisan kan. Kita boleh melukis atas kertas macam tu. Baiklah, sekarang mari kita teliti jenis-jenis sumber dalam penghasilan media. Sumber yang pertama adalah komputer. Sumber ini membolehkan penggunaan pelbagai elemen secara serentak dan perkongsian melalui internet. Contohnya, kita boleh menghasilkan media dengan menggunakan perisian pendidikan, internet dan multimedia interaktif. Cuba kita bayangkan suasana dalam kelas bila kita ajar tajuk haji, contohnya untuk subjek pendidikan Islam. Kalau kita sekadar bercerita ataupun mengharapkan buku teks untuk menerangkan cara tawaf, cara sa'i, murid mungkin akan blur ataupun susah nak bayangkan jarak dan suasana sebenar dekat sana. Tapi bila kita bawa masuk elemen komputer, contohnya kita tunjukkan multimedia interaktif ataupun simulasi 3D dengan menggunakan aplikasi Minecraft, jurang pemahaman itu automatik akan berkurang. Inilah yang kita panggil pembelajaran abad ke-21, yang mana murid bukan lagi sekadar mendengar penerangan daripada guru, tetapi mereka dapat nampak dan merasai gambaran sebenar. Yang kedua adalah sumber manusia yang melibatkan interaksi langsung antara guru dan pelajar. Contohnya termasuklah guru itu sendiri, pakar jemputan, rakan sebaya dan sumber masyarakat. Yang ketiga, media pandang dengar ataupun audiovisual, iaitu sumber media yang menggabungkan elemen pendengaran dan penglihatan untuk meningkatkan kefahaman. Ianya bertindak sebagai perantara yang menghubungkan guru dan pelajar. Contohnya, kita boleh gunakan video, televisyen, filem ataupun rakaman audio. Dan yang keempat, bahan bercetak, iaitu sumber tradisional dalam bentuk teks. Antara contohnya ialah buku teks, modul, risalah, surat khabar ataupun jurnal. Baik, sekarang kita akan melihat kepada kriteria pemilihan media. Yang pertama adalah objektif pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Media yang dipilih mestilah selaras dengan objektif pembelajaran yang ingin dicapai. Media yang dipilih bukanlah secara rawak tetapi mesti menyokong kepada hasil pembelajaran. Yang kedua adalah ability pelajar, iaitu kebolehan pelajar. Kita akan lihat kepada tahap kebolehan,
umur, latar belakang dan pengalaman pelajar. Contohnya, murid tahun 1 lebih sesuai dengan visual dan audio berbandingkan dengan teks yang panjang. Yang ketiga adalah kemudahan fizikal. Guru perlu mempertimbangkan kemudahan-kemudahan yang ingin digunakan sama ada ianya ada ataupun tiada, seperti internet, komputer, projektor dan sebagainya. Baik, kita akan lihat kepada yang keempat, iaitu ekonomi. Dalam pemilihan media, pihak sekolah atau guru perlu mengambil kira dari sudut kemampuan keuangan. Sebab apa? Media yang mahal tidak semestinya lebih berkesan jika terdapat alternatif yang lebih murah tetapi memberi impak yang sama. Yang kelima adalah utility. Media yang dipilih mestilah mempunyai nilai guna yang tinggi dan boleh digunakan berulang kali atau dalam pelbagai situasi PDP. Sebab apa? Media yang fleksibel lebih digalakkan kerana menjibatkan masa dan tenaga guru. Yang keenam adalah credibility. Maklumat yang disampaikan melalui media mestilah sahih, tepat dan boleh dipercayai. Yang ketujuh adalah technical. Aspek teknikal merangkumi kualiti audio, visual, kejelasan paparan serta kemudahan penggunaan media tersebut. Media yang rosak, kabur atau sukar dikendalikan boleh mengganggu proses PDP. Yang ke-8 adalah relevant. Media mestilah sesuai dengan topik pembelajaran serta konteks kehidupan pelajar. Sebab apa? Apabila media yang digunakan dekat dengan pengalaman pelajar dan akan dapat meningkatkan kefahaman dan minat pelajar terhadap pembelajaran. Yang ke-9 adalah format. Format media adalah seperti audio, video, grafik atau bahan bercetak perlu disesuaikan dengan kandungan dan kaedah penyampaian. Pemilihan format yang tepat ini membantu guru untuk menyampaikan maklumat dengan lebih jelas. Yang ke-10 adalah kos. Kos merujuk kepada perbelanjaan yang diperlukan untuk menyediakan atau menggunakan media tersebut. Ini termasuklah kepada kos penyelenggaraan, yang mana guru perlulah bijak dalam memilih media dengan kos yang efektif tetapi tetap berkualiti. Dan yang terakhir adalah kesesuaian. Kesesuaian ini merangkumi keseluruhan aspek seperti kesesuaian dengan pelajar, objektif, masa PDP dan situasi pembelajaran. Seterusnya, kita akan lihat kepada panduan pemilihan media. Pertamanya adalah menentukan situasi pengajaran. Langkah pertama ialah mengenal pasti konteks PDP yang akan dijalankan. Ia merangkumi faktor seperti tempat, masa, bilangan pelajar dan suasana pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan media yang dipilih ini sesuai dengan keadaan sebenar PDP. Keduanya adalah mengenal pasti ciri-ciri pelajar. Guru ini perlulah memahami latar belakang pelajar dari segi umur, tahap kebolehan, minat, gaya pembelajaran dan pengalaman sedia ada. Dan yang ketiga adalah menyenaraikan objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran perlu dinyatakan dan disenaraikan dengan jelas sebelum memilih media. Media ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai objektif pembelajaran. Jika objektif pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, maka media simulasi atau perbincangan interaktif lebih sesuai. Yang keempat adalah menyusun peristiwa pengajaran. Langkah ini merujuk kepada perancangan urutan PDP seperti set induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan penutup. Media perlu disesuaikan dengan setiap fasa PDP bagi memastikan kelancaran pengajaran. Contohnya, video pendek digunakan dalam set induksi untuk menarik perhatian pelajar. Yang kelima adalah menentukan domen dan kemahiran. Guru perlu mengenal pasti domen pembelajaran yang terlibat sama ada kognitif, afektif atau psikomotor.
Ini sebab apa? Sebab setiap domain ni memerlukan jenis media yang berbeza. Contoh kita dapat lihat kognitif pada slide, pada grafik, tetapi efektif lebih kepada cerita, video inspirasi, manakala psikomotor lebih kepada demonstrasi ataupun simulasi. Yang keenam adalah attribute media. Attribute media ini merujuk kepada ciri-ciri media seperti visual, audio, interaktif ataupun bercetak. Yang ketujuh adalah menimbangkan ciri-ciri praktikal. Aspek praktikal ni termasuklah kemudahan penggunaan, masa penyediaan, kos serta ketersediaan peralatan. Contohnya media yang terlalu rumit atau memerlukan masa yang lama mungkin tidak sesuai untuk kita gunakan dalam situasi sebenar PDP. Yang ke-8 adalah memilih atau membaiki atau membina media. Langkah yang terakhir ialah membuat keputusan sama ada untuk seorang guru itu memilih media sedia ada ataupun mengubah media sedia ada ataupun membina media baru. Yang mana guru itu sendiri perlu kreatif dalam menyesuaikan media agar memenuhi keperluan PDP dan pelajar. Jadi, kita dapat lihat dalam panduan memilih media ini, ianya bukanlah suatu proses yang spontan, tetapi guru memerlukan perancangan yang teliti dan berperingkat agar dapat menjadikan PDP itu lebih menarik dan lebih berkesan. Seterusnya, mari kita lihat kelebihan dan kepentingan media dan mengapa penggunaan media itu sangat penting bagi seorang guru. Kelebihan dan kepentingan media yang pertama adalah media ini membantu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran yang mana guru dapat memperbaiki kualiti dan hasil proses pengajaran beliau di dalam kelas. Yang kedua, media juga dapat mengurangkan masalah kekurangan tenaga pengajar kerana penggunaan media mampu memudahkan urusan pengajaran terutamanya bagi kumpulan pelajar yang besar. Yang ketiga, guru dapat menyampaikan isi pelajaran dengan lebih sistematik dan teratur. Hal ini kerana media dapat menyediakan struktur yang jelas supaya idea yang sukar dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Yang keempat, dapat meningkatkan keyakinan guru. Penggunaan media yang berkualiti tinggi mampu memberikan sokongan moral kepada guru semasa mengajar. Yang kelima, menjimatkan masa dan tenaga guru dalam menyampaikan maklumat. Hal ini kerana dengan bantuan visual, penerangan akan menjadi lebih jelas dan pantas serta memudahkan proses pengulangan pelajaran. Contoh situasi, daripada kita melukis gambar rajah yang kompleks di papan putih selama 10 hingga 15 minit, penggunaan media visual contohnya notebook LM membolehkan penerangan dilakukan dalam 2 minit sahaja. Masa yang berbaki boleh kita gunakan untuk sesi soal jawab bersama murid. Seterusnya, mari kita lihat apakah kelebihan dan kepentingan media kepada murid. Realitinya, penggunaan media kepada murid sangat memberi impak yang besar dalam proses pembelajaran mereka. Yang pertama, penggunaan media dapat merangsang minat murid dan memberikan motivasi agar mereka tidak merasa bosan dan sentiasa teruja untuk belajar. Yang kedua, dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan variasi kepada pelajar, yang mana ianya memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan menyeronokkan kepada mereka. Yang ketiga, penggunaan media dapat menyediakan dasar perkembangan pemikiran yang kukuh. Bermaksud, penggunaan media membantu murid memahami topik yang kompleks melalui pengamatan visual yang tajam. Yang keempat, membina kemahiran dan berdikari, yang mana penggunaan media dalam PDP mampu memupuk sifat berdikari murid dalam mencari maklumat dan
tidak hanya bergantung kepada penerangan guru semata-mata. Dan yang kelima, penggunaan media membantu pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan dengan lebih mudah, dengan tahap pemahaman yang lebih tinggi. Seterusnya, kita beralih kepada kelemahan media. Kelemahan media terhadap guru. Yang pertama, penyediaan dan penyelenggaraan memakan masa. Guru perlu meluangkan masa untuk menyediakan bahan, contohnya menyediakan slide, video, animasi ataupun bahan interaktif. Selain itu, bahan media perlu sentiasa dikemaskini dan diselenggara supaya sesuai mengikut silibus semasa dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, pemilihan media yang tidak bersesuaian. Pemilihan media yang tak tepat boleh menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Tidak semua media sesuai dengan tahap umur, kebolehan, gaya pembelajaran pelajar tersebut. Contohnya penggunaan video yang terlalu kompleks atau slide yang penuh dengan teks. Yang ketiga, tahap kesediaan guru. Tidak semua guru yang mempunyai kemahiran, terutamanya kemahiran menyediakan media teknologi dengan lebih mahir. Contohnya penggunaan aplikasi digital. Tidak semua guru mendapat latihan dan pendedahan yang lebih mendalam yang menyebabkan guru tak yakin dan tak mahir dalam mengendalikan media dengan berkesan. Kelemahan media terhadap murid. Yang pertama, akses ilmu yang terhad, di mana kemudahan internet, peranti digital ataupun bahan media tidak mencukupi ataupun tak tersedia kepada semua pelajar, yang mengakibatkan murid tidak dapat peroleh maklumat tambahan atau bahan sokongan. Yang kedua, sukar pemahaman konsep kompleks, di mana setengah media hanya menyampaikan maklumat secara ringkas atau permulaan tanpa penerangan yang lebih mendalam. Contohnya, video atau slide yang terlalu padat ataupun laju boleh menyebabkan pelajar sukar ikut isi pelajaran, terutamanya bagi topik yang susah dan memerlukan penjelasan yang lebih terperinci. Yang ketiga, kurang pelibatan yang aktif. Jika pembelajaran berpusatkan tontonan dan pendengaran saja, boleh menyebabkan pelajar kurang aktif. Contohnya, apabila guru menggunakan video ataupun slide, ia tidak melibatkan aktiviti interaktif, pelajar cenderung jadi pasif dan terima maklumat tanpa berfikir secara kritis. Baiklah, sekarang kita beralih kepada pemilihan dan penilaian media. Menilai ialah proses untuk melihat keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Sebagai guru, antara elemen yang perlu dinilai, yang pertama, mengukur sejauh mana pelajar telah mencapai objektif pembelajaran. Yang kedua, menilai adakah media dan bahan pengajaran bersesuaian. Yang ketiga, menilai sama ada strategi penggunaan media berkesan. Yang keempat, menganalisa proses sebelum pengajaran dilaksanakan. Kenapa pentingnya proses penilaian ni? Dalam model Assure, penilaian merupakan proses yang terakhir sekali di mana nilai dan semak semula, di mana guru perlu menilai dan semak semula kelemahan-kelemahan yang ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Model Assure yang berbentuk nilai dan semak semula juga sebenarnya langkah yang keenam ini ialah menyentuh dua aspek, iaitu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. Penilaian seharusnya dibuat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pemilihan objektif, pemilihan media dan juga bahan sumber sesuai dengan keupayaan pelajar itu sendiri. Selain itu juga, beberapa aspek perlu difikirkan dalam menentukan pencapaian penilaian seperti yang dinyatakan oleh Yusof. Yang pertama, adakah objektif tercapai? Yang kedua, adakah alat atau bahan media yang digunakan membantu proses pengajaran dan pembelajaran? Dan yang ketiga, adakah kesemua pelajar menggunakan alat atau bahan media dengan betul? Yang keempat, adakah suasana pembelajaran selesa? Dan yang kelima, adakah peluang pemerhatian individu diberi?
Melalui aspek penilaian yang dinyatakan oleh USUS ni, kita dapat melihat pentingnya pemilihan media melalui tahap kebolehan dan umur pelajar, kandungan yang tepat dan jelas, ketersediaan kemudahan di mana guru perlu menyediakan semua peralatan pembelajaran seperti internet, komputer ataupun projektor yang tersedia, kos dan masa, media yang dipilih pun perlulah tidak terlalu mahal ataupun media tersebut menarik dan interaktif. Okay? Jadi pemilihan dan penilaian media yang tepat sangat penting bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan. Jadi sebagai guru perlu bijak memilih media yang sesuai dan sentiasa menilai penggunaannya supaya dapat meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Nurhami Salim Zahril. Saya akan menyambung pembentangan untuk subtopik model saling kait dan juga media audiovisual sebagai perantara untuk PDP guru dan juga murid. Baik, sebelum kita menyambung untuk model saling kait, kita akan melihat semula untuk penilaian akhir terhadap keberkesanan penggunaan media dan juga kaedah yang dipilih oleh guru untuk menyokong PDP dalam kelas. Baik, jika dilihat dalam slide, kita ada 6 poin utama. Dengan persoalan selepas media dihasilkan, dipilih dan digunakan dalam PDP, kita boleh melihat kepada keberkesanannya dengan mengajukan beberapa soalan yang merangkumi 6 subtopik ini. Baik, yang pertama sekali, keberkesanan. Sejauh mana media yang dipilih oleh cikgu itu berkesan dan juga efektif untuk menerangkan sesuatu konsep kepada pelajar. Yang kedua, penambahbaikan. Adakah sepanjang penggunaan media itu perlu kepada penambahbaikan untuk kelas-kelas akan datang. Yang ketiga, cost efektif. Ini adalah untuk menjimatkan masa dan juga kos penggunaan dan penghasilan media tersebut. Dan yang keempat, pengurusan masa. Pengurusan masa seperti yang telah diterangkan oleh kawan-kawan saya sebelum ini. Pengurusan masa ini berkaitan tentang bagaimana media audio visual ataupun sebarang media yang digunakan itu menjimatkan dan meringkaskan masa untuk cikgu menerangkan subtopik-subtopik di dalam pengajaran tersebut. Dan yang kelima, respon pelajar. Ini merupakan aspek yang paling penting di antara kesemua pemilihan media itu kerana kita ingin melihat sejauh mana media audiovisual ini membantu kepada pelajar untuk memahami ataupun menjelaskan lagi konsep tersebut kepada pelajar agar pengajaran kita itu berkesan. Dan ini kita boleh lihat daripada respon pelajar, sama ada pelajar itu tertarik ataupun pelajar itu memberikan respon yang aktif dalam kelas tersebut dan bukannya pengajaran satu hala sahaja. Dan yang terakhir, ekspektasi versus reality. Adakah penggunaan media audiovisual itu menghasilkan hasil yang kita inginkan, yang kita expectkan, ataupun dan kita boleh lihat kepada bagaimana realiti di dalam kelas tersebut. Maksudnya, macam mana yang guru rancang, adakah sama dengan apa yang guru rancang dan hasil yang telah didapatkan. Baik, seterusnya adalah model saling kait. Okay. Model saling kait ini adalah satu model yang sangat unik kerana ia menunjukkan kitaran ataupun flow state daripada guru kepada murid yang mana diwakili oleh guru yang akan menghasilkan faktor keberkesanan, kos efektif dan juga strategi pemilihan. Okey, daripada guru, ketiga-tiga faktor tersebut dia akan mempengaruhi bagaimana pengajaran itu disampaikan kepada murid dan seterusnya murid pula dia akan bertindak balas dalam memberikan respon penerimaan. Yang pertama, pengamatan dan juga sikap berdikari. Okay. Di antara guru dan murid itu adanya media yang menjadi jambatan kepada perhubungan dan penjelasan sesuatu topik dalam kelas. Okay. Untuk guru, kita ada 3 topik. Kita ada 3 poin. Keberkesanan, kos efektif dan juga strategi pemilihan. Okay. Keberkesanan adalah seperti mana yang telah diterangkan tadi untuk penilaian. Sejauh mana kiranya seorang guru itu harus membuat perancangan tentang media audiovisual mana yang ingin digunakan agar dapat menjelaskan lagi konsep yang ingin dibawa dalam PDP. Yang kedua, kos efektif kepada guru tersebut. Bagaimana dia ingin menjimatkan masa menggunakan media tersebut daripada lecture yang berpanjangan berjam-jam, mungkin boleh diringkaskan kepada infografik
ataupun tayangan video dan slide-slide yang berkenaan. Okay. Dan yang ketiga, strategi pemilihan. Ini juga penting kerana lain kelas, lain objektif dan juga lain kaedah, teknik dan strategi yang ingin dipilih oleh guru tersebut agar mencakupi setiap topik yang ingin dibentangkan kepada murid. Okay. Maka terjadinya pengajaran. Dan bila sampai kepada murid pula, apa yang murid ni pula bertindak balas adalah 3 juga. Respon penerimaan, iaitu pengamatan dan juga sikap berdikari. Okay. Respon penerimaan kita boleh tengok kalau seandainya penggunaan media audiovisual itu memberikan atau merangsang minat pelajar. Okay. Pengamatan yang kedua, perhatian mereka sepanjang pengajaran tersebut. Adakah media audiovisual ini meningkatkan pengamatan, meningkatkan perhatian mereka sepanjang kelas tadi. Okay, dan yang ketiga, sikap berdikari. Ini juga penting kerana ia memerlukan input yang aktif daripada pelajar. Sama ada selepas daripada penggunaan media audiovisual itu, pelajar boleh berfikir sendiri, pelajar terangsang pemikirannya untuk meneruskan pembelajaran yang ada dan berdikari untuk mendapatkan maklumat secara lebih mendalam kepada berkenaan topik tersebut. Okay. Dan kalau tengok anak panah di bawah pula, media ini sebagai perantara atau penjambatan lah sedang kira. So perkitaran ini akan berlaku setiap masa sepanjang PDP. Guru menyampaikan input melalui pengajaran mereka. Murid menerima pengajaran tersebut dibantu oleh media audiovisual tadi sebagai jambatan. Baik, seterusnya subtopik peranan perantaraan media audiovisual dalam pengajaran. Okey, jika lihat dalam slide, kita ada 2 bulatan dan juga garisan di tengah-tengah, media audiovisual sebagai perantara. Okey. Berkait rapat dengan model saling kait tadi, media audiovisual bertindak sebagai komunikasi bersepadu sebab media audiovisual ini bukanlah sesuatu yang tersisih. Dia akan dibantu dan disokong oleh pelbagai lagi elemen lain. Contoh video, dia akan disokong oleh audio. Infografik, dia akan disokong oleh carta-carta. Okey. Kesemua ini, saluran bersepadu ini akan meningkatkan ataupun akan menjelaskan lagi dan menyatukan proses penyampaian maklumat. Ini paling penting, menyatukan proses penyampaian maklumat. Kiranya murid akan dapat pelbagai input daripada satu media tadi, daripada slide, video kita boleh tunjukkan cara-cara, contoh sebagai macam pendidikan Islam, cara-cara bertayamum, dia akan nampak video dan juga dia akan nampak tata caranya macam mana. Okay, selain itu juga ia meningkatkan kejelasan penerangan. Kiranya lecture cikgu tadi akan dibantu oleh audio visual ataupun audio yang akan dimuat naik dalam slide-slide dan akan menjelaskan lagi kepada murid dalam subtopik-subtopik dalam suatu pengajaran tersebut. Okay, yang ketiga, kalau tengok poin yang ketiga, mencetuskan pengalaman bermakna. Okay, mencetuskan pengalaman bermakna ini salah satu aspek yang penting juga dalam pengajaran sebab pembelajaran bermakna ini akan menjadikan murid tertarik, satu, dan juga macam yang tadi, sikap berdikari mereka akan timbul daripada pembelajaran bermakna tadi. Kiranya bila pembelajaran itu bermakna dan memberi kesan kepada diri mereka sendiri, dia akan menjadikan mereka mungkin mengamalkan ataupun mungkin lebih berminat untuk mencari tahu pengalaman secara mendalam untuk subtopik tersebut. Okay. Dan yang keempat, mempelbagaikan teknik pengajaran dan merangsang penglibatan aktif murid. Okay. Seperti yang diterangkan tadi dalam modul sains kait, mempelbagaikan teknik pengajaran adalah salah satu cara untuk guru menjimatkan kos yang pertama sekali, menjimatkan kos efektif kepada penyampaian maklumat sepanjang PDP, dan yang kedua, merangsang penglibatan aktif murid. So dari situ kita akan nampak kepada respon penerimaan, kita akan nampak kepada pengamatan murid, dan kita akan nampak kepada bagaimana murid tersebut akan memberikan inisiatifnya sendiri sepanjang pembelajaran tersebut. Bukan guru sahaja sebab satu hala, malah dua hala terdapatnya respon daripada murid tersebut juga. Mungkin setakat itu untuk model saling kait dan juga peranan perantaraan media audiovisual. Strategi yang pertama adalah dengan cantuman daripada pelbagai sumber, di mana untuk
langkah yang ini, guru boleh mencantumkan bukan sahaja media, malah mungkin guru boleh mencantumkan dengan media cetak dengan buku cetak, media visual dengan media audio dan sebagainya. Contohnya, kita menggabungkan komik dalam bentuk audio. Jadi ini akan menjadikan pembelajaran lebih menarik. Seterusnya, kita penggunaan serentak, di mana untuk penggunaan serentak ni guru boleh menghasilkan, contohnya kita hasilkan sebuah video dan juga kita sediakan media cetak iaitu lembaran kerja. Jadi bila mana kita pasang video di hadapan, murid perlu mengisi tempat kosong yang mana mereka boleh jana jawapan melalui pemerhatian mereka di dalam video. Itu adalah penggunaan secara serentak. Seterusnya adalah perkongsian internet. Selain kita menggunakan video semata-mata, selain kita meminta murid untuk memberikan secara sumbang saran, kita boleh minta murid-murid untuk masukkan jawapan secara digital. Macam mana? Melalui kita menggunakan aplikasi Classroom, kita menggunakan aplikasi Canva. Semua murid berkumpul di dalam satu, orang panggil Padlet, kemudian mereka memasukkan jawapan mereka. Itu adalah perkongsian internet yang sangat baik yang kita boleh aplikasikan untuk murid-murid. Dan yang terakhir sekali adalah R&D. R&D bermaksud satu proses research and development di mana guru akan mengkaji dan seterusnya guru akan mencari, seperti kita kata dalam penghasilan makanan lah, kita nak hasilkan sebuah resepi baru, kita akan bina satu resepi, kita akan cuba masak dan kita akan rasa. Selagi mana rasa itu tidak menepati apa yang kita mahu dan apa yang audience kita punya pelanggan mahu, maka kita kena teruskan mencuba sehingga kita dapat satu keputusan yang orang kata mencapai objektif yang kita mahukan. Maka R&D sangat penting dalam penghasilan media, kerana bila kita menghasilkan media semata-mata tanpa ada objektif yang jelas, tanpa ada orang kata penyampaian yang mantap, maka media itu seperti tidak memberi sebarang manfaat kepada diri pengguna. Maka penting untuk kita melakukan R&D. Kesimpulannya, media dalam pembelajaran dapat membantu guru-guru untuk menjadikan pembelajaran lebih pelbagai, lebih kreatif dan yang paling penting dapat menarik perhatian murid agar kekal memberikan konsentrasi yang sangat penuh, perhatian yang terbaik dalam kelas dan akhirnya meningkatkan prestasi mereka semasa belajar. Untuk itu, kami sediakan khas untuk anda sesi menjawab kuis yang akan kami paparkan sebentar lagi. Kami berharap agar anda semua mendapat ilmu yang sangat baik. Jika sebarang pertanyaan, boleh terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum.